selamat datang ke podcast Borak Santai di UP. Saya Nurin yang akan menjadi host anda hari ini. Hari ini kita nak borak tentang travel dalam Malaysia, dari yang santai tepi pantai sampai yang adventure masuk hutan. Dengan saya hari ini ada dua panel yang hebat tentang travel. Boleh kenalkan diri masing-masing kepada audiens kita. Kita mulakan dengan panel satu yang suka travel dengan tenang. Hai, nama saya Batrisha Hadim. Ya, saya tim Travel Santai. Dan panel kedua kita, orang yang jenis tak aktif duduk diam dan suka beraktiviti rasa. Hai, saya Yusra, saya sebagai tim Travel Adventure. Untuk segmen satu, kita mulakan dengan soalan apa beza daripada segi pengalaman. Apa beza travel secara leisure dengan adventure ni? Kita mulakan dengan panel satu dulu boleh? Bagi saya, travel leisure ni dia macam pergi ke semenanjung Malaysia. Dia macam bangun lambat dengan bunyi ombak, makan makanan seafood, ataupun dia tak rushing sangat lah, macam travel adventure lah. Oh, apa pula kelebihan dan cabaran dia? Kelebihan dengan cabaran dia, kita tak macam rushing untuk buat aktiviti, kita macam tenang je, smooth je jalan. Cabaran dia? Oh, cabaran dia pula dia macam aktiviti yang macam terhad. Lepas tu ada sesetengah orang dia cepat bosan dengan aktiviti yang dia buat. Macam mana pula dengan pendapat awak panel kedua? Saya pula sebagai yang suka travel adventure ni, contohnya di Sabah dan Sarawak, saya suka masuk hutan, hiking dan explore alam semula jadi. Memang penat, tapi pengalaman tu buat kita rasa puas dan lebih berbaloi. Okey, apa pula kelebihan dan cabaran untuk adventure travel? Kelebihan adventure ni kita dapat cabar diri kita dan keluar daripada zon selesa. Dan cabaran dia pula, dia lebih cabaran dia memerlukan persediaan dari segi fizikal, mental dan keselamatan. Menarik. So sebenarnya dua-dua jenis travel ni ada kelebihan dan cabaran masing-masing lah. Tapi mengikut minat dengan kemampuan seseorang. A few moments later. Okey, sekarang kita pergi kepada segmen dua kita. Semasa korang travel, mesti ada cerita ataupun benda yang kelakar. Boleh tak korang kongsi pengalaman korang? Kalau boleh, kita start dengan panel kedua lah. Sebagai seorang travel adventure ni, saya ceritalah tentang pengalaman saya. Saya pernah hiking. Konolah nak tunjuk hebat dekat kawan-kawan. Mesti lepas kau jatuh kan? Ya, sekali tersalah pijak, lepas tu tergelincir. Malu jatuh depan orang ramai. So mesti tak tahu rasa sakit malu tu. Malu tu macam lagi jahat daripada Ya. sakit kan? Apa pula pengalaman untuk panel satu kita? Pengalaman yang saya tak boleh lupa, time saya nak book homestay lah. And dekat dalam apps tu, homestay tu, dia kata depan tu memang pantai. Tapi bila in real life, pantai tu jauh dalam 20 minit ke atas macam tu. Pasti kita kena jalan kaki ke? Ya. Kalau saya dah memang surrender lah. Saya dah macam berjalan tu macam menyesal sangat dah. Faham? Okay, walaupun dia ada cabaran dan momen kelakar, tapi benda ni yang jadi memorable kan? Betul. A few moments later. Terusnya, segmen ketiga kita, food and culture. Travel ni memang tak sah lah kalau tak ada makanan. Apa pengalaman makanan yang memorable masa korang pergi travel? Apa makanan memorable untuk awak pergi satu? Bagi saya, makanan lokal jadi benda yang paling sedap lah. Especially macam nasi lemak, rusi canai. And banyak juga turis pelancong datang ke Malaysia lah kan. Datang ke Semenanjung untuk mencuba makanan-makanan tempatan tersebut. Sebab dari segi bau dan rasa memang sangat unik lah. Untuk yang kedua, Setuju apa yang Pena satu cakap tadi. Kadang-kadang restoran kecil ni lagi sedap berbanding restoran yang besar yang mewah ni. Cabaran dia, tak semua orang boleh terima rasa atau tahap pedas dia. Tapi dari situ kita belajar untuk hormat dan faham budaya tempatan. so makanan bukan sekadar untuk kenyang lah, tapi itu salah satu pengalaman budaya lah. Sebelum kita tutup, boleh tak setiap panel bagi tips atau tips secara ringkas beserta cabaran yang biasa orang akan hadapi bila nak pergi melancong?
Apa yang satu? Untuk macam saya leisure travel santai ni, cabaran utamanya macam rancangan masa lah. So bila berjalan kita kena rancang perjalanan tu awal supaya tidak berlaku macam jam ke kesalahan lintas. Tapi kan bagi awak, kalau kita buat melancong secara leisurely, dia akan makan modal tak? Bagi saya ada yang makan modal, ada juga bajet. Kira kita kena merancang Kita kena merancang betul. Kita kena merancang ikut kesesuaian bajet kita lah. Okay. Tapi yang kedua, Untuk adventure pula, cabaran paling besar dia ialah keselamatan dan cuaca. Kalau cuaca tu buruk, kita susah nak buat aktiviti outdoor. Tips dari saya, kalau nak buat travel adventure ni, kita kena sentiasa cek cuaca. Lepas tu kita sentiasa pakai kasut yang sesuai lah untuk buat aktiviti yang lasak outdoor. Dan elakkan travel bersorang lah kalau kawasan yang lasak. sangat berbeza daripada panel-panel terhebat. Panel-panel hebat kita untuk hari ini. Alright, itu sahaja borak topik perbincangan kita hari ini. Tak kisahlah travel secara leisure ke, adventure ke, keduanya ada kelebihan dan cabaran tersendiri. Yang penting, baca perjalanan dan hargai pengalaman. Terima kasih kepada panel-panel hari ini dan terima kasih kepada yang mendengar. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye!